Orang kerja kerajaan bayar gaji bulan-bulan, kerja 8 jam sehari, kata kadang-kadang pukul 9 baru masuk, pergi minum air pula pukul 10. Lepas tu pergi ambil anak sekolah 12.30, pukul 2 baru masuk. Rezeki haram ke tak? Kerana curi masa tu. 14 jam sebulan curi. Dia gini. Yang pertama kena tengok ada hitam putih tak? Kalau ada hitam putih, kita dibayarkan dengan masa, wajib kena ikut hitam putih. Contoh, tidak dibenarkan buat kerja lain daripada pukul 9 sampai pukul 12. Tahu dia? Faham? Itu hitam putih. Okey. Biasanya tidak ada hitam putih. Majikan membenarkan pada perkara-perkara kecemasan. Hukumnya harus, tak ada masalah. Okey. Dan kalau kita tahu dah kita memang buat benda yang salah, mencuri masa, jadilah gaji kita itu atau usaha kita tidak ada keberkatan. Tidak dikatakan haram.